sebelum saya cakap panjang, saya kena disclaimer dululah. Alright. So, saya kena disclaimer dulu. So, kelas hari ini adalah lebih tujuan pendidikan dan maklumat sahaja dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan. Sebarang keputusan pelaburan adalah tanggungjawab tuan-tuan sendiri. Sila lakukan kajian dan dapatkan nasihat daripada pakar kewangan yang bertauliah sebelum membuat sebarang keputusan. Pihak kami tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian atau keuntungan yang timbul daripada penggunaan maklumat dalam video ni. Okay. So, saya disclaimer dulu untuk kelas pada malam. So, malam ni, sebabkan malam ni adalah part yang ketiga, fokus kita adalah pada trend line dengan saya tambah channel trend line. Dia panggil agresif. Dekat dalam trading view ni, dia panggil nama dia, saya takut salah sebut. Regression trend, so ataupun parallel channel. So saya prefer regression trend dengan parallel channel lah, antara dua ni. Okay, so ni malam ni kita akan sentuh dua tu, dan dalam masa yang sama juga so saya akan tukar-tukar slide sikit. Dalam masa yang sama juga kita akan recall balik demand zone dengan supply zone, macam mana daripada kita lihat tempoh hari kita belajar berkaitan dengan demand dengan supply zone, macam mana nak relatekan high dengan lower-low. So macam mana kita dalam lepas high, lower-low kita dah kenal pasti. Lepas tu kita combinekan dengan structure. Lepas combine dengan structure, kita combinekan lagi dengan demand dengan supply zone. Lepas kita dah combine demand dengan supply zone, barulah kita identify sama ada nak entry di kawasan mana. So nak entry di kawasan mana tu, confirmation tu ada terletak di bahagian candlestick. So candlestick tu yang Puan Ain ada sentuh sikit, ada certain candlestick yang kita akan prefer, sebagai contoh macam hammer ke, doji ke, dan sebagainya. So dalam masa yang sama, so malam ni kita akan pergi kepada trend line. Sebagai contoh, trend line pada hari ni saya terangkan berkaitan dengan trend line dahulu. So next barulah kita akan pergi ke topik yang seterusnya. Okay. So topik seterusnya barulah SNR, support resistance. Lepas tu saya akan tekan balik SND. Okay. Alright. So kita akan pergi topik terus. Okay. So seterusnya kita sambung untuk sesi kelas pada malam ni. Okay. So next kita terus daripada trend line. So untuk trend line sebenarnya ini adalah simple saja. Trend line. Sebenarnya trend line ni, kita pakai trend line ni, kita nak guna dia adalah untuk tahu sama ada dia adalah trend tu masih continue ataupun tidak. So kebiasaannya untuk trend line ni, kita akan pointkan trend line tu adalah di kat bahagian di mana support. So selalunya kita akan mark dia sebagai lower low ataupun support dengan support. So, okay, itu yang point yang pertama. Minimum dia adalah dua sentuhan. Lepas tu yang kedua, mestilah pergerakan harga tu kena jelas sama ada kita nak ambil shadow yang terakhir ataupun harga yang terakhir terendah ataupun teratas untuk resistance, di bawah adalah untuk support. Okey. Dan dan dalam masa yang sama juga, trend line ni kita guna sebagai bahagian untuk support. Dan yang kedua, kita boleh pergi kepada next level, dia akan pergi kepada parallel channel ataupun kita boleh buat channel juga. Okay. So, dan untuk trend line ni sebenarnya dia sangat mudah sebenarnya. Tak susah pun sebenarnya. Just kita nak kena identify, kenal pasti. Untuk trend line tu, cara untuk kita tanda sahaja. Okay. Sebagai contoh kat sini. Okay. So, sebelum tu, sebagai contoh, okay. Ingat ya, minimum 2 anchor point. Okey, 2 anchor point barulah kita akan sambungkan dia ke atas. Sebagai contoh, contohnya contoh saham. Kalau ada suggestion saham-saham yang you guys nak maklumkannya dekat dalam ruang komen atau chat, so kita akan buat discussion. Alright. So ini adalah ini regression, inilah yang saya sebut awal tadi. Okay, so yang ini saya padamkan dulu. Okay, alright. So ini adalah saya tanda sebagai demand zone. Contoh,
So ni adalah supply zone sebelum ni. So nampak tak line-line ni saja saya buat. Kita padamkan dulu sebelum kita move forward yang lain. Alright. So untuk sebenarnya kita pergi kepada trend line tadi, sebagai contoh tadi saya cakap, dia kena minimum point untuk sambungkan kepada high. Okay. So kita boleh pergi kepada time frame yang start time frame mana. Kita boleh start dengan time frame daily dulu. Kita start dengan time frame daily. Sama ada you guys nak start dengan time frame daily ataupun weekly pun boleh. Sekiranya tidak nampak, boleh pergi ke time frame lebih besar. Tetapi malam ni kita sebagai contoh kita ambil time frame daily. So berapa lama tempoh saya ambil, contohnya permulaan ni, katakanlah saya ambil start daripada bulan ni lah, bulan Mei 19 bulan sampai April dan bawa awal tahun 2021. So berapa bulan? 1, 2, 3, 4, 5 bulan. So dalam tempoh 5 bulan kita nak ambil sebagai tanda trend line. So untuk trend line, kita sebagai saya cakap tadi, kita akan ambil contoh 2 yang terendah kita boleh buat. Tanda sahaja 2. Okey. Sini contoh trend line. Okey, so satu lagi. Nak ambil 2 ni pun boleh. So ni adalah contoh trend line juga untuk tanda. Okay. Adakah trend line ni diguna untuk sebagai buy ataupun sell? Tidak juga. Okey, dia hanya sekadar tanda untuk sama ada dia untuk trend tu berubah, trend tu ke arah mana, downtrend ke atau uptrend. So ada juga yang kita up sikit level dia menggunakan trend line ni sebagai confirmation untuk buat order sama ada buy ataupun sell. Tapi kalau buy atau sell ni lebih kepada US ataupun komoditi lah. Tetapi dalam Malaysia market kita akan fokus kepada buy. So kalau pecahnya ke atas, so dia masih dalam line, contohnya Gamuda ni daripada harga sini naik ke atas ni, line tu masih sama. Okay, so line masih sama. So jadinya masih lagi uptrend. Dan dalam masa yang sama juga, trend line ni dia boleh berubah. Sebagai contoh, kalau sebelum ni trend line dia sebelum ni ke arah macam ni. Maksudnya kalau ikutkan 2 tu, trend line ni ke arah macam ni. Maksudnya kita ambil support, kita ambil yang terendah dekat sini, support dengan sini. So dekat sinilah kita buat trend line. Tetapi dalam masa yang sama juga dia boleh berubah. Okey, berubah ke arah yang kita nak. Okay, itu yang pertama, contoh pertama. Contoh yang kedua, kita boleh pergi kepada time frame yang lebih besar. Okey, contohnya time frame lebih besar, kalau kita pergi kepada weekly sebagai contoh. Kalau pergi ke time frame weekly, sebenarnya masih uptrend lagi. Daripada bawah sampai ke atas. Masih uptrend. Kalau ikutkan dekat sini, ini pun sama juga. Masih downtrend lagi. Okay, sebagai contoh lah. Tapi yang ini, Gamuda ni, yang dekat dalam trading view ni, dia tak berlaku adjusted. So sebenarnya sebelum ni, Gamuda pernah naik harga tertinggi dekat RM6 lebih, RM10 lebih. Sebelum ni, tahun 2021-2022 tak silap saya. Dia pernah buat harga tertinggi. Okey. So, ini contoh pertama. Contoh yang kedua, okay. Contoh yang sekarang ni tengah pakai. Right. So, sebagai contoh Upstart ni sebenarnya kalau ikutkan masih downtrend. Sebagai contoh, katakanlah kita ambil harga merah ni sampai sini. Okay. Ataupun nak bawah ni boleh. Right. So dia dah pecah trend. So this one lah certain trader dia ambil opportunity yang dekat bahagian breakout ni. So dia kata breakout trend lah. So breakout trend dekat sini. So dia akan ambil opportunity untuk buy. So macam mana opportunity buy? So barulah opportunity buy baru kita akan zoom in lah lebih ke dalam. So ini adalah salah satu tanda untuk kita buat mark dia sebagai trend line. So next contoh apa lagi? Kita ambil contoh yang
early, pagi tadi, M plus ada pagi. So dia kalau ikutkan teknologi tengok WASCO. Saya tanda. Okay. Okay, so ni weekly. Padam dulu. Okay. So padam dulu. Okay. Untuk weekly, apa yang berlaku adalah kita boleh trendkan dia macam ni. Saya buat dulu. Masuk. Alright. Okay. So trend line dia masih lagi dia dah start moving ke atas lah. So trend tu dah start nak berubah untuk weekly. Tapi kalau kita pergi kepada time frame yang harian untuk saham ni, kebiasaannya kita akan tengok daily, start dengan daily. Weekly pun boleh juga. So kalau ikutkan time frame daily, maksudnya masih menuju ke atas. Uptrend lah. Okay. So itu untuk bahagian trend line. So ada soalan ke nak tanya untuk trend line? Sebelum saya pergi kepada topik yang lain dulu. Maksudnya kita pergi ke next topik. Okay. So maybe malam ni kita tak lama. Kita akan pergi habis je topik yang akan diajar. Habislah, selesailah. Okay. So jadinya, ni adalah berkaitan dengan trend line. So kalau ada soalan, tanya Ike dekat bahagian chat. So ingat balik, trend line ada 2 point yang kita boleh tandakan dia. So kita letak, tak boleh, trend line tu tak boleh tengah-tengah. Okay. Trend line tu tak boleh nak letak tengah-tengah. Sebagai contoh, maksudnya saya nampak sini nak ke sini. Dia tak boleh. Dia cara penanda tu salah. Dia mestilah dekat bahagian support ataupun terendah untuk bahagian yang kita nak ditandakan tu. Okay, kalau kita nak tanda untuk atas, so atas lah. Uptrend lah. Kalau tanda ke bawah, nak tanda sebagai resisten, so sebagai resisten. Okay, so itu adalah trend line. Okay, so next kita akan pergi kepada so ni breaker. Okay. So next kita akan pergi kepada saya nak masuk sini, saya nak masuk kepada chain SPS. Alright. Okay. Satu lagi. Trend line. Okay. Alright. So dalam masa yang sama juga, saya lupa. Untuk mudah faham trend line ni, kena pastikan dekat bahagian support ataupun dekat lower low. Maksudnya lower low ataupun high low. So tanda dekat bahagian lower low, high low, high low, high low. So moving forward untuk dia uptrend, itulah dia sebagai kita punya trend line. Okay. So ini adalah trend line. Saya rasa trend line tak. Okay. So ini trend line. Okay. So next sebenarnya mana satu lagi? Okay, trend channel. Alright. Okay. So saya nak masukkan sebagai trend channel. Untuk trend channel ni sebenarnya dia lebih kepada kita nak identify dia trend tu, trend dalam lingkungan. Contoh kalau kita nak trend tu naik ke atas, sebagai contoh high high, high low. So adakah dia masih moving forward ke high, moving forward buat high high. Okay. Sebagai contoh kalau kita tengok sini, saya buat saya akan parallel channel tu, maybe saya akan tukar pergi kepada regression channel. Parallel channel tu boleh juga, tapi cumanya saya macam boleh pakai. Saya kena matikan dulu. Okay, sebagai contoh. Alright, sebagai contoh, katakanlah saya ambil 2 support tadi, dan dalam masa yang sama juga saya ambil dekat sini sebagai 2 resisten yang berdekatan dekat atas tu. Okay. Alright. So ini adalah parallel channel. Kita boleh letak juga. Okay. Sama juga dengan regression. Dipanggil regression trend. So, ini adalah regression trend. So ni saya tanda regression trend ni adalah untuk daily juga. So regression trend ni kita dah tahu dah dia akan moving forward ke atas. Sama juga dengan parallel channel ni. Tapi parallel channel ni kita akan mark dia sebagai dekat yang paling low dengan
dengan higher low dengan higher low. Ataupun nak mudah, dekat dalam trading view ni dia ada satu lagi dipanggil regression channel. Sebagai contoh regression channel sini, katakanlah saya nak ambil sini daripada ke sini. Saya mark dia kat sini, so dia auto system. Senang je. Susah lagi dah. Okay, nampak kan? Clear. Alright. So clear kat sini. Okay. So jadinya ni adalah regression channel. So kita nak identify trend tu masih lagi moving ke atas lah. So sekiranya break the structure, contohnya Wasco kat sini. Kalau ikutkan ni dah break structure, betul tak? Dekat sini sepatutnya. Sini dari sini dah break structure. So dia break structure kat sini. So break structure. Bila break structure, so kita dah kena aware yang di mana harga tu akan berubah daripada uptrend pergi kepada downtrend. Itu yang kita kena alert lah. Okay, selagi mana harga tu berada di dalam parallel channel ataupun regression trend, regression trend ni, so jadinya RT lah, short form RT. So selagi mana dalam RT, so dalam trend tu, so maksudnya dia masih lagi ada point untuk kita buat pembelian. Okay, so kita ada contoh lain dia, ambil je contoh Talika. Ini dah silap. Kita hantar apa lagi ni? Contoh. Okay. Masih dah mahu. Alright. Okay. Okay. So untuk situasi dekat ni situasi top glove, so, contoh. So saya padam dulu senang. Okay. Untuk situasi top glove, kalau kita tengok kat sini, kalau back kepada part 1 dengan part 2, maksudnya part 2 kita sentuh berkaitan dengan dengan structure, higher high, higher low, kan? Kita tengok structure. Kalau kita ambilkan kepada bulan Januari, okay. Kita tengok bulan Januari ataupun bulan Oktober. So Oktober ni kata sebagai contoh dia buat higher high kat sini. Dia bila buat higher high kat sini, dekat sini dia tak berjaya untuk buat lower low. Sebab lower low yang sebelum ni masih lagi di paras level yang sama. So apa yang berlaku adalah harga bergerak di dalam paras sideway, tapi dalam sideway yang jurangnya tinggi lah. Okay. Selepas tu barulah pada bulan Mac dia buat lower low yang baru. So bila buat lower low yang baru, apa yang berlaku adalah harga cuba membuat high high yang baru. Bila harga cuba buat high high yang baru dekat sini, so sini berlaku high high, kebiasaannya harga akan buat test untuk buat higher low. So higher low, bila buat higher low kat sini, so maksudnya trend itu sudah berubah daripada downtrend pergi kepada uptrend. So bila trend tu dah, structure tu berubah pergi daripada downtrend ke uptrend, so apa yang kita nak kena lihat? So kita nak confirmation dah ada, dah break dengan volume, barulah kita akan jump untuk buat pembelian. So apa yang saya terangkan ni dia agak lewat sedikit, sebabnya kita berlaku confirmation baru kita nak jump masuk. Tetapi untuk trader dia dah awal sedikit, maksudnya awal sedikit, maybe some of trader dia buat trend line. Ni dah saya cakap tadi tu, trend line tu sebagai contoh. Contoh sini kan, so, dia ambil tarik trend line ni, so dia kenakan trend line, dua trend line ni. Okay. So apa yang berlaku adalah bila harga break ni, ini adalah breakout trend line. So bila breakout trend line, nak confirm dia breakout trend line dia adalah sama ada kita nak ambil breakout trend line ataupun kita ambil breakout resistance.
antara dua-dua pun boleh, tak ada masalah. Just untuk dalam saham ni nak confirm sama ada dia betul-betul boleh breakout tu adalah kita kena confirm dengan volume. Okay, dan ini adalah salah satu point kenapa saya masukkan trend line tadi. So salah satu reason dia adalah kita nak tahu adakah contoh downtrend tu sudah berakhir atau tidak. So kalau sudah berakhir, pecahnya trend tu, kita akan tunggu sama ada di retest dekat kawasan new resistance. So panggil RBS lah, resistance become support. Okay, so dalam masa yang sama juga kita boleh pergi, kalau siapa yang pergi masuk kelas yang kedua tu, saya ada terangkan berkaitan dengan demand zone dengan supply zone. Sebagai contoh, kita ambil ini adalah demand zone. So kita boleh ambil demand zone macam mana? Sama ada kita ambil demand zone adalah dekat bahagian close sampailah the lowest price dia ambil, panggil wick lah, jarum shadow tu, startnya close bawa ke bawah. Boleh juga kita ambil the whole body, maksudnya body ni pun boleh juga. Kita nak ambil yang terakhir punca dia kenaikan pun boleh juga. So kita ada 3 jenis. Okay, kita nak ambil the whole kawasan ni, ataupun kita nak ambil tanda punca kenaikan kat sini pun boleh. Faham tak? So punca dia kat sini, so kita akan tarik sini lah, senang. Ataupun kita tarik sini, sebagai contoh. Okay, so balik. Betul, ni kita tanda sebagai demand zone. So next kita tanda sebagai supply zone. So supply zone dekat mana? Apabila dia pecahnya support, so dia akan test balik support tu. So bila test balik support, dia akan tendang balik. So dekat mana? Contoh dekat sini. So bila dia dah pecah support, katakanlah ini adalah support level. Right, sebagai contoh, ini adalah support level. Support level. Kita ada sini lah, support level. Okay, contoh support level. So bila support level kat sini, patutnya ini saya tandakan di warna tanda di warna merah. Okay, so dia dah pecah. So sekarang ni dia berubah pula daripada resistance jadi support. Alright, so ni akan jadi new support yang baru. So bila pecahnya kat sini, kebiasaannya dia akan test. So kat sini kita ada dua resistance lah, level. Satu resistance level dekat yang pertama ni, dan yang kedua kita ada resistance level dekat bahagian atas ni. Kita ambil kawasan yang paling tinggi dia pernah buat dan close kat sini. Kita tanda kat sini je, senang. Alright. Ini kita tanda sebagai warna merah. So next, now bila dia dah pecah ni, so apa yang dia akan buat adalah jadi RBS. Bila jadi RBS, resistance become support. Okay, jadi support kat sini. So apa yang berlaku adalah kita nak spot kategori yang mana. Maksudnya tuan-tuan nak kategori yang mana? Nak entry dalam keadaan yang dah confirm berlaku, confirm yang boleh, confirmnya demand dah masuk, ataupun masih lagi dalam keadaan 60%, 70%. Itu maksudnya, saya nak cakap, kalau sebagai seorang intraday trader ataupun contra trader masuk dalam tempoh seminggu, dia pecah trend je, dia dah standby untuk masuk, beli. Okay? Ada certain trader, dia tunggu confirmation. Satu, maybe dia tunggu confirmation daripada trend line yang pertama. Katakanlah trend line yang pertama ni adalah confirmation dia, so dia masuk. Yang kedua, boleh berlaku juga dia masuk apabila pecahnya resistance ni, and then the test. Sebabnya dekat dalam daily time frame kita tak nampak pun dia test. Tetapi kalau kita pergi ke time frame yang lebih kecil, sebagai contoh 30 minit, dia tak dia sentuh. Alright. 30 minit sebenarnya ada sentuh. Okay, 30 minit dia tak sentuh lah, tapi basically dia ada di atas di atas resistance level. Okay, so contoh kat sini. So tuan-tuan nak yang mana satu? Nak tunggu confirmation? Pas confirmation dia test baru masuk, ataupun dia break, ataupun sebelum breakout tu baru dah masuk.
Okay, nak selamat memang kita akan tunggu confirmation baru start masuk. Contoh Cik Haji cakap tengok OGX. Alright, saya tengok OGX. Okay, so kita pergi ke time frame daily dulu. Oh, IPO baru. Okay. Okay. Alright. Okay, sebelum tu saya nak tahu OGX ni dia punya IPO price dia berapa IPO price dia? Sebabnya kalau IPO price dia baru kita boleh nak tahu sikit lah. Ni bila ni? Bulan Mei. Jawab apa itu kan? IPO besar. IPO. Kita nak tengok pending listing. OGX. Okay, 35. Harga dia 35. Alright, harga dia jual, harga dia start adalah pada 0.35. So, apa yang berlaku adalah bila first kita nak tanda adalah harga dia dulu. Right. Contohnya, harga 335, 345, 35. Right. Okay, so kita tanda dulu, harga 35. Okay, harga 35 adalah harga public lah, maksudnya harga offering dia. Okay. So, apa yang berlaku adalah harga open dia adalah pada 28, harga terendah dia adalah 0.22. Okay. Nak tunggu confirmation bila? Breakout yang atas lah, ataupun basically kita nak tunggu di breakout and then baru kita akan start masuk. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, adakah dia boleh pecah atau tidak? So baru kita akan tengok trend line. Sebagai contoh, kita masuk je trend line. So sebenarnya trend line dah start naik ke atas. Okay, dah start buat kenaikan ke atas. So selagi mana harga berada dalam trend line ni, insyaAllah dia akan naik ke atas lagi. Based on kepada current chart yang ada sekarang ni lah. Okay, current chart yang ada sekarang ni. So untuk OGX. Okay, untuk volume pula sebenarnya volume hijau ni maksudnya buy value lebih banyak daripada sell value. So apabila buy value ni lebih besar, candle ni naik, hijau ni naik, maksudnya demand tu dah start ada. So hari ni berapa bulan? 4 Mei dah ada, 14 Mei pun dah ada. So tetap volume jual tak ada keluar lagi. So saya rasa tak ada masalah selagi mana masih berada dalam trend line ni, so saya rasa tak ada masalah. Ataupun kalau kita masuk dengan regression trend ni pun sama juga, saya rasa tak ada masalah ni. So dia masih lagi di dalam level uptrend lagi. So dia cuba nak breakout sebenarnya. Saya rasa saya lebih prefer pakai regression trend ni. Lagi cantik lah, lagi kemas, kita nak tahu pakai macam mana. Saya nak tengok volume jual ada tuan. Okey, nak tengok volume jual, pertama memang kita akan tengok volume. Nak tengok volume, basically kita akan tengok kepada siapa yang buka pakai M+ bahagian M+ website. Dia ada bahagian detail tau, dekat trade detail. Contoh lah kan, trade detail. Contoh ada conversation pagi tadi berkaitan dengan Upstart. Okay, Upstart. Okay, alright, contoh ni Upstart. So ni adalah conversation berkaitan dengan Upstart. So Upstart ni masa dia tengah trend nak naik ke atas, kalau siapa perasan pada pukul 3.30 dalam pukul 3.30 tu ke atas sikit nanti dia ada volume start block dekat 106 dengan 105. So tu yang pertama, dia block. Lepas tu yang kedua adalah bila sampai dekat 106 dengan 105, kita nampak volume
makan, tapi dalam masa yang sama dia top up, faham tak? Dia buat penambahan lagi unit, penambahan lagi unit. So itu adalah salah satu point yang mengatakan sebenarnya dia nak jual, nak clearkan unit yang dia ada. Itu yang pertama. Yang kedua, itu point volume yang pertama untuk kita detect dekat bahagian Q analysis. Yang kedua, kita boleh lihat adalah jumlah value unit tu yang terkeluar. Kebiasaannya contoh kalau harga RM1, sekali value keluar dalam 300k, 400k, itu dah kategori yang besar. Maksudnya sekali pump in jual dalam untuk RM1 paling besar adalah 5,000 unit, 5,000 lot. 5,000 lot RM1 dah 500k. So 500k dah menunjukkan dia dah start volume nak keluar. Okay, so menjawab kat situ. So untuk guna regression trend tu pun kena ambil lower kick low. Yes, sebenarnya better macam tu lah, tapi untuk dalam trading view ni dia dah tuan tanda je, sebagai kalau tuan tanda dekat sini, ambil kat sini, dia memang akan auto masukkan dia punya regression trend tu. Okay, terus ambil regression trend tu. Contoh yang berkaitan lagi TVHB. Alright. Okay, nombor 2 tadi ada kaitan dengan volume kan. Nombor 2, apa yang kita nak kena risau adalah apabila yang saya cakap tadi ni, kalau hijau ni dalam M+, dia akan menggambarkan yang mengatakan bahawa buy value lebih besar daripada sell value. Tapi kalau merah ni, dia menandakan sell value lebih banyak daripada buy value. So, apa yang kita nak kena berhati-hati adalah, macam ni saya memang tak suka sangat, sebabnya ni adalah signal sell value lebih besar daripada buy value. So, maksudnya dah ada volume besar keluar dah. Dan yang kedua adalah volume ni tinggi ni, merah ni lebih tinggi daripada hari-hari yang sebelum ni. Contohnya macam kalau kita tengok ni, Encik Azri bagi contoh OGX tadi, dia punya volume masih terjaga lagi. Betul, volume dia masih terjaga lagi sebabnya volume hijau ni lebih tinggi daripada 3 atau 4 hari yang sebelum ni. So volume ni lebih tinggi daripada hari. So maksudnya operator jerung, bahasa mudah, operator jerung masih ada dekat alam. Masih ada dekat alam. So kalau macam contoh TTVHB ni, so kita dah boleh gambarkan yang operator ataupun jerung atau sebagainya dah start keluar lah, ataupun kita ambil sophisticated investor dah start keluar, dia dah start ambil take profit dah awal. Okay, alright, contoh apa lagi nak tengok yang kita boleh ambil sebagai contoh? Contoh apa ni? Apa yang orang masuk? Antara apa yang saya dah terfikir dah, lupa pula. Ni ramai juga orang tengok. Alright. Okay. Sekarang ni iris kan. Ni penny stock kan, saya tak saja kan, sebab saya pun jarang akan tengok juga. So iris ni berkaitan dengan teknologi juga. So kalau kita tengok kat sini, ni volume ni lebih besar daripada hari yang sebelumnya. So nak tahu lagi di detail, kita boleh pergi ke time frame yang lebih kecil, iaitu pergi time frame paling kecil, tengok 30 minit pun dah is okay dah. 30 minit pun dah is okay. So kita nak monitor volume tu yang dekat dalam stok tu masih ada lagi atau tidak. So contohnya iris. So iris ni dia nak mengatakan volume tu masih ada dalam. Tetapi kena make sure, sebagai contoh, katalah make sure, kena pastikan, sebagai contoh kalau kita tandakan ini, katalah ini sebagai bahagian support level, demand zone lah sebagai contoh. Ini demand zone. So selagi mana saham ini berada di atas demand zone, selagi itu adalah kita boleh ambil risiko tersebut. Sebagai contoh, kita boleh ambil risiko tersebut. Kalau you guys nak ambil risiko, boleh ambil risiko tersebut. So tak nak ambil tinggi, kita ambil rendah sini je. So dia break, ni harga resistance jadi support, and then tak ada masalah lah. Okay, contohnya tadi
Okay, perasan tak kat sini? Sebagai contoh kita ambil 30 minit, yang ni 30 minit. Okay, sebagai contoh 30 minit. Kalau ikutkan daily dia macam ni. Daily dia macam ni. Daily dia macam ni. So, tapi kita pecahkan, kecilkan sikit lagi. 30 minit. Alright. So 30 minit, kalau tengok kat sini, volume besar, candle besar. Volume besar, candle besar. Lepas tu volume besar, volume besar sikit. Lepas tu candle kecil-kecil, volume kecil je. So this one, volume dah start masuk. Volume dah start masuk, candle besar. But this one, dah jadi macam fishy lah. Which is, kenapa volume besar tetapi candlestick kecil je kat atas. Obstar tu kira jurung dah keluar ke tuan? Bukan, boleh dikatakan dia dah keluar, tapi nak kata semua dah keluar tak juga. Sebabnya volume yang kat sini masih ada lagi, dan volume ni masih tak pecah pun volume yang ni. Dan kita kena tengok juga sebagai contoh. Kita katalah kita tanda dekat sini, ini adalah sebagai bahagian demand zone. Okay. Alright, katalah ni demand zone dia. Okay, ni untuk time frame 30 minit, okay? Time frame 30 minit. So selagi mana harga berada di paras demand zone, selagi tu kita masih okey lagi. Tetapi untuk sesiapa yang beli di atas sebenarnya sangat bahaya, sebabnya sebelum ni ini adalah kawasan resisten. So dia dah breakout. Dia dah breakout sini sebenarnya. Dia dah breakout sini. So saya tanda kamera dulu. So dah breakout demand zone ni. Yes, resistance supply zone ni. So bila dah breakout supply zone, sepatutnya sini adalah kategori, sini sebagai kategori demand zone. So dia akan jadi RBS, demand zone. Pekan daya, harga pecah. So bila harga pecah, so next demand zone adalah dekat kawasan sini. So siapa yang berada kat atas ni memang satu dia ada tiga cut loss level dia kena boleh buat. Yang pertama, kalau sesiapa yang ketat dia punya cut loss level, yang pertama cut loss level dia adalah dekat bahagian yang pertama dekat sini. Katalah dia ambil week ni. Yang kedua, tambah ni. Okey, ambil kat sini. Yang kedua, dia boleh ambil dekat kawasan sini. Maksudnya pecah je demand zone dekat kawasan 865, dia keluar. Dan yang terakhir adalah kawasan demand zone, dia boleh pergi dekat bahagian bawah ni. Sama ada dia ambil, kita ambil apa ni? Kita ambil body, ataupun kalau kita nak ambil risiko lebih sikit, kita ambil dia punya wick lah. Shadow dia dekat situ. Ni adalah kawasan cut loss level. You nak ambil cut loss level area sini ke, area yang nombor 2 ke, area nombor 3. So bergantungkan kepada entry level kat mana, risiko, setinggi risiko mana yang nak diambil. Okay. Alright. So ini adalah saya sentuh pada demand dengan supply zone. Lepas tu pergi kepada wick dan trend line. Okay. So ini contoh. So tadi tuan kira XB tadi potential breakout. Yes, ada potential breakout. Memang ada potential untuk breakout. Tetapi dia current price dekat harga resisten. Harga yang public offering lah 0.35. So jadinya untuk contoh katalah nak beli kan, contoh. Keputusan perlu dibuat dalam dua kategori. Okay. Contoh dua kategori. Katakanlah hari ni bila dengar apa yang kita bincangkan, kata macam cantik lah, cakap cantik. So ada dua keadaan. Yang pertama, kita nak ambil entry di mana? Okay, kita nak ambil entry di mana? So harga dah dekat dengan resisten ni. Harga resisten dekat kawasan 0.35. Harga dah sentuh sebanyak 3-4 kali.
kat sini kalau kita kecilkan ni, berapa kali dia sentuh ni? 1, 2, 3. 3 kali dia sentuh. So, bila 3 kali dia sentuh, kebiasaannya dia akan test balik harga support. Contoh. So, jadinya kalau ikutkan line dekat sini, kalau kita sampul kat sini line ni. Okay. So, selagi mana dia tak pecah trend line ni, selagi tu kita ada peluang. Okay. So, jadinya apa yang kita nak buat adalah pada hari ni, katakanlah you guys nak ambil, ada dua risiko nak ambil. Yang pertama adalah bila tunggu breakout, dia test balik 0.35, harga berada di 0.35, ada candlestick buat reversal and then baru masuk. Itu yang pertama, tunggu confirmation baru entry. Yang kedua, you are high risk taker. Kalau risk taker, boleh ambil di kawasan dekat dengan line trend line ni lah. So, bila nak masuk, sama ada harga test dulu macam ni. Harga test dulu, masuk balik, baru entry. So, cut loss kat mana? Cut loss adalah bila harga cuba nak tutup pada harga bawah daripada trend line ni. And then you by hook by crook kena cut loss. Okay. Dan yang keempat, boleh juga pakai konsep kepada kita pakai konsep high 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 low. Okay. Maksudnya macam saya terangkan tadi dekat counter Opstar. Tadi saya dah tunjuk Opstar tadi, kita buat di mana demand dekat mana supply zone. Okey, sebagai contoh demand dengan supply zone. Contoh katakanlah ini adalah kawasan supply zone. Maksudnya sekarang adalah harga di kawasan supply zone. So kawasan demand zone dekat mana pula? Okey. So bila kawasan demand zone dekat mana? Katalah ini higher high, ini high low, ini higher high, ini higher high, ini higher high, high low. Okay, ni high high. Dia cuba nak buat pecahkan yang harga kat sini. So sekarang ni harga cuba nak buat high high yang baru. So di mana harga masih berada dekat paras level sini. Maksudnya siapa yang masuk kelas part 2, saya ada sentuh bahagian panggil boss. Boss ni adalah break of structure. Masuk break of structure adalah contoh sorry kalau saya macam terlangkau sebab kadang-kadang saya nak kena ingat balik yang sesi yang pertama tu. Okay. So boss ni adalah kita panggil break of structure. Sebagai contoh, ni high low, ni lower low, ni higher high. Okay. Ni higher high contohnya. Ni higher high. So apa yang berlaku adalah harga cuba buat higher low yang baru. So kat sini adalah kawasan, ni adalah kawasan, sebelum ni adalah kawasan resisten. So bila kawasan resisten, sekarang ni jadi kawasan demand. So bila kawasan demand, so apa yang berlaku adalah bila berlaku high, dia berlaku break of structure, daripada structure downtrend pergi kepada uptrend. So bila dia pecah trend yang ke atas ni, baru akan berlaku panggil satu lagi kategori, dia panggil change of character. So daripada karakter downtrend pergi kepada uptrend. So tak nak pening, ambil je boss tadi, break of structure dulu. Mudah faham. So break of structure ni memang kalau you guys ambil konsep RBS, resistance become support, tak ada masalah. You guys newbie, memang saya suggest pakai je teknik RBS. Simple. So you guys kena cari dekat mana, dekat bahagian resistance become support ataupun panggil high low. So sama juga konsep kat sini. So daripada lower low dia buat high high, and then dia sentuh balik nak cuba buat higher low. So dekat higher low ni dia panggil RBS, resistance become support. So next, dekat mana resistance pula? So resistance next resistance adalah dekat sini. Ni adalah support sebelum ni. Ni adalah support harga sebelum ni. So bila harga support sebelum ni dia pecah, ataupun kita ambil yang ini adalah support dia. Sebagai contoh ni adalah support dia. Kita merahkan. So memang nak mudah faham, memang kena buat banyak conteng, kena banyak melukis. Start dengan banyak melukis dulu. Nampak sini. Ini adalah support, dia akan sentuh balik support. Dia akan buat RBS yang baru. So bila RBS baru, dia reject support tu, so consider untuk beli masuk balik. So sama juga dekat kawasan ni. Dan seterusnya. Sama juga sini.
Yang baru kat sini lah, katakan. Kita ambil kat sini. Okay, ya. Right. So ni jadi RBS. So dia jadi resistant. So dia naik balik. So dia akan test balik resistant ni. Okay. So faham tak dia punya movement pergerakan pertukaran uh, daripada trend tersebut. Daripada downtrend nak ke uptrend. So kita akan pergi cari yang RBS saja. Resistance become support. So macam mana nak kena RBS? Memang kena faham structure. So structure tu nak faham higher high, higher low tu lah. Macam mana kita nak implikasikan dalam stock market. Macam mana kita nak implikasikan dalam chart kita. Okay. So baru kita tahu dekat mana harga yang sesuai untuk kita masuk. Okay. Contohnya orang suka ambil contohnya data center. So apakah selain daripada data center, utility yang pakai data center. So contohnya data center pakai banyak air. So kita cari company-company yang berkaitan yang melibatkan air. Contohnya Rahil. Rahil buat melibatkan air tapi di Johor lah. Alright. So ini adalah regression. Saya rasa ni weekly. Weekly. Alright. So weekly. So selagi mana dia trend tu berada di atas, trend tu so menunjukkan dia nak move ke atas lah. Okay. Contohnya apa lagi? Malakoff. So, contohnya Malacca. Kita ambil, tak jauh, kita ambil September ni sampai bawah ni. Okay, kalau kita ambil, ikutkan based on structure daripada awal, start dari awal, kalau kita nak bagi contoh ni adalah higher high. Ni kawasan higher high. Tadi, ni higher high. So, bila higher high, sebelum ni, ini adalah kawasan high low. So, ini adalah kawasan high low. Kita tanda je kat sini kawasan high low sebagai kawasan demand. Okay, sebagai demand. Itulah sebagai demand zone. Kat sini. Demand zone. Okay. So apa yang berlaku adalah harga ni pecah. Harga tak berjaya untuk berada di atas kawasan high dengan high low ni. So bila pecah ni dia panggil break of structure. So break structure maksudnya bila berlaku break of structure, pertukaran trend lah. Daripada uptrend ke downtrend. So, siapa yang berada di atas, dia dah kena consider, aku kena hati-hati ni. Trend ni nak berubah ni. Daripada uptrend nak ke downtrend. So, itu adalah petanda awal trend tu nak berubah. Sebenarnya, ada lagi awal kita boleh buat. So, contohnya, trend lagi awal adalah dekat sini lah. So, tanda je dekat sini. Contohnya, dia dah buat high low, dah break resistance sebelum ni, so resistance akan jadi sebagai support dia. Berapa kali dia dah cuba dekat sini, sama juga. So dia pecah, ini adalah penanda awal juga. Alright, so next adalah okay. So seterusnya, bila dah pecah high, so kita akan tanda dekat sini, dia akan buat lower low yang baru. Lower low yang baru. Okay, so dia sini lower low, and then dia buat lagi dia buat sini berjaya tak percaya pecah. Sini tak boleh letak sebagai lower low. Kat sini letak lower low. So dari sini dia cuba buat adalah high yang baru tapi tak berjaya. So dia buat lower high. So dia buat lower low, and then pada berapa hari bulan, 26 hari bulan dia buat high yang baru. Okay. So once dia buat high yang baru, contoh high yang baru. So ini lower low yang baru, lama, tanda kat sini. Dan apa nak kena buat adalah kita nak cari uptrend lah, berubah ke tak. So kat sini baru kan start. Kita boleh buat start masuk. Tanda je, lukis je dulu. Lukis je. Macam-macam cara boleh kita, tools yang boleh diguna sebenarnya. Pakai regression boleh, nak pakai trend line boleh.
Kau pakai parallel boleh. Contohnya ini regression. Regression lagi senang sebab dia dah awal-awal dia dah untuk trading view ni dia dah ada standard deviation dia. Dia ada deviation 2 dengan deviation negatif 2. So dalam deviation 2 dengan negatif 2 itulah harga akan bergerak. So bila harga pecah trend tersebut, so maksudnya downtrend lah berlaku. Okay. So ini contoh Malakov. Soalan nak tanya? Okay. Right, 926. Okay. So next saya sentuh kepada SNR. Okay, SNR ni memang kita kena tahulah, kita kena memang wajib kena tahu kalau newbie ataupun trader lama. Support resistance ni sangat penting. So support resistance ni adalah di mana dekat harga yang kerap kali sentuh. Okay, kerap kali sentuh kita boleh tanda dia sebagai resistance dan support. Contoh gambaran ada tak mana gambaran ni. Okay, contoh macam ni lah. So support ni kita boleh sebagai harga lantai. Resistance ni kita mudah faham, kita boleh letak dia sebagai harga shilling. Harga tertinggi lah, harga shilling. So breakout ni adalah, istilah breakout ni diguna adalah dia menembusi harga shilling ataupun menembusi harga lantai. Itu adalah breakout. Breakout atas ataupun breakout bawah. So kenapa saya kena sentuh support? Sebab support boleh digabungkan dengan bersupport dengan supply dengan demand. SNB dengan SNR. SNB dengan SNR. So SNB dengan SNR ni dia punya teknik dia kita boleh gabungkan dengan RBS, resistance become support. Itu the best signal sebenarnya untuk awal permulaan you guys nak masuk. Okay, so ini adalah tanda awal. So cara nak tanda kita nak conteng support dengan resistance ni macam mana? Okay, so sebelum ni so yang ni saya tutup dulu. Tanda support resistance dia tak boleh ke atas ya. Ke atas ni sebenarnya adalah pada trend line. So kita akan tanda support resistance untuk melintang sahaja. Contohnya macam ni lah. So kita ambil time frame daily. So dalam tempoh berapa lama kita ambil, contohnya daripada bulan Jun sampai bulan Disember. Sebagai contoh, harga paling rendah dia pernah buat adalah pada harga 0.73. Contoh Malakov. Okay, kita ambil contoh Malakov. Next, daripada harga rendah ni, harga resisten dia dekat mana? Dekat kawasan ni. Harga resisten kat mana? So, harga tertinggi yang dia pernah buat adalah pada harga ini. Kita ambil contoh. Ni sentuh 1, 2, 3, 4. 4 sentuh. Okay. So, next. So kita nak ambil mana? Kita nak ambil body boleh, kita nak ambil wick boleh. Tetapi bagi saya sesuai sebenarnya kita ambil body candle. Maksudnya kita tanda support resistance dekat bahagian body candle. Lagi better. Okay. So next kita tanda, contohnya ini adalah kawasan resistance yang sebelum ni. Ini adalah kawasan support sebelum ni. Okay. So bila harga dah pecah, contohnya tadi saya sebut RBS, so harga akan sentuh balik harga support. Okay. Harga support ni kita boleh letak sebagai kawasan kena ingat harga support ni dia boleh tembus. Maksudnya dia boleh tembus, contoh harga support kita letak, dia boleh tembus harga lagi bawah lagi. So dia tak boleh nak kata holy grail, tidak juga. Okay. So ini adalah cara nak tanda support dan resistance. Setakat ni faham? Clear? Ada soalan nak tanya? Okay. So kalau clear, kita pergi next. So ingat kalau you guys nak start dengan nak start faham candlestick, boleh je faham dulu dengan structure. Lepas faham structure, lukislah di mana kawasan supply dan demand. Lepas tu
tandalah di mana kawasan support dan resisten. Tetapi demand dengan SND dengan SNR ni dia agak pening ya. Cumanya tak nak pening, tanda dulu SND dulu, supply dengan demand. Lepas tu barulah mark dia sebagai support. Okay? Support dan resisten. So itu adalah SNR. Okay. So garisan SNR ni bergantung pada rekod sejarah. Lebih banyak sentuhan yang dibuat, so lebih kukuhlah kawasan support ataupun resisten tersebut. Okay. So apa yang kita boleh fokuskan dia adalah macam saya sebut tadi, RBS ataupun SBR. Okay. Yang kita nak cari adalah di mana kawasan breakout and then the test balik resisten. Itu saja, mudah, tak susah pun. Okay. So macam mana, and then yang kedua saya ulang balik, saya dah ada ajar tadi trend line dengan regression trend. Pakai salah satu pun boleh, tapi untuk saya rasa pakai dengan regression trend dulu. Kalau tak nampak baru pergi kepada trend line. Okay. So next, so mengapa SNR tak cukup? Sebab SNR ni dia boleh berlaku panggil fake lah. Panggil fake. So dia boleh berlaku fake breakout. So, jadinya apa yang kita nak kena lihat adalah kita nak kena pastikan macam mana nak tahu dia fake breakout atau tidak. That's why lah kita adanya penambahan dekat bahagian supply dan demand. So supply dan demand tu lah, zone supply dan demand tu lah penentu sebelum kita tanda akhirnya support. So bila pecah support baru kita identify untuk kita cut loss. Okay. So next, tadi saya sebut SNR, SND. Itulah. So saya dah tandakan SND. SND ni bukan sekadar tempat harga melantun, tapi adalah titik asal sesuatu pergerakan nak bergerak. Okay. Bergerak barulah kita buat pada harga tersebut. Okay, yang FGV ni saya tak akan sentuh lagi. Okay. Yang ini saya tak sentuh, FGV saya tak akan sentuh. Sama juga dengan penambahan macam mana kita nak buat, nak tengok order block dengan SND. Kita nak gabungkan sekali. Supply demand zone, fair value gap. So dia akan jadi order block. So daripada situ tu adalah kita nak cari setup buy lah. Kita nak cari setup buy based on naked chart je. Kita tak masuk pun indikator. Setakat ni penerangan saya tak masukkan indikator. Saya hanya menerangkan tools yang kita boleh guna sebagai naked chart sahaja. So chart pun, candlestick chart pun saya tak sentuh lagi. Candlestick dari sudut hammer ke, morning star ke, bullish engulfing ke, kita tak sentuh. Kita hanya sentuh yang asas dahulu untuk kita faham. So untuk permulaan ni, nak apply ilmu ni senang saja. Cuba dahulu dengan melukis. Tanda-tanda, buat je tanda dekat mana demand zone, dekat mana supply zone, boleh cuba. Nak cuba dengan lebih cepat, senang. You guys pergi kepada US market. US market laju. Okay, sebagai contoh US market, apa contoh US market tengah laju sekarang yang best? Contoh kita ambil Amazon. Contoh Amazon. Pergi ke daily dulu, alright? Pergi ke daily. So sebagai daily sini, kita ambil daily. Alright, sebagai contoh kita lukis je. Betul dan salah, it's okay, boleh bertanya kemudian. So sebagai contoh tadi, kita ambil, katalah ini adalah kawasan demand zone atau body candle ataupun demand zone. Lepas tu saya tanda lagi, ini adalah kawasan, sebelum ni adalah ni kawasan support. So dia dah break. So kita tanda ini adalah bahagian supply zone. So supply zone sini, so, tapi disebabkan dia dah break, so jadinya kita akan buat ini adalah sebagai
sebagai demand zone. So jadi RBS lah. Okay. So dia naik. So next kita nak tengok kat mana lagi. So kita tanda dulu, kita tengok dulu dalam tempoh berapa sebelum ni dekat mana lagi kawasan supply zone lagi. Alright. So kita tanda lagi kawasan supply zone. So ini adalah sebelum ni adalah ni ada kawasan supply zone. So, kecilkan supply zone. Buat je, conteng je, lukis je, at least nampak gambaran tu. Okay. So ni adalah sebelum ni adalah kawasan supply zone. So dia harga dah break harga ceiling. Okay, harga kawasan tu dah pecah dah harga kawasan tu. So apa yang berlaku, harga akan start sentuh balik dan akan buat kenaikan yang baru. So seterusnya apa yang berlaku adalah kita nak tengok bila dia buat high yang baru. So di manakah kawasan support? So kita tandalah kawasan support dekat mana? Dekat bahagian mana yang harga banyak sentuh, dekat situ adalah harga kita boleh tanda sebagai support. Demand zone adalah resistance, supply zone support. Salah. Demand zone adalah support, supply zone adalah resistance. Demand zone kita mark sebagai kawasan support, dekat dengan kawasan support. Berbeza tau, demand zone ni adalah permintaan. Maksudnya kawasan, bahasa Melayunya adalah kawasan permintaan. Supply zone ni adalah kawasan penjualan. Bahasa mudahnya, kawasan penjualan. Okay. Alright, so ini contoh. Kita dah tanda kat sini. So selagi mana dia berada di atas, selagi itulah dia kita boleh consider dia okay. So boleh tengoklah malam ni US market boleh cuba praktiskan apa yang kita belajar. Contohnya sini, kalau ikutkan regression tu dia dah start berubah dah. Tapi kita tengok, kalau saya tanda kat sini boleh tak? Sama juga. So regression tu dah start. So contohnya regression dekat sini, harga hari ni dia dah start buat perubahan. Walaupun saya buat ke bawah ni pun, tanda kat bawah ni, saya bawah ni, so standard deviation tu akan pergi juga buat mark dekat bahagian atas ni. So currently apa yang berlaku adalah harga dah berada di luar kawasan regression. Okay. So ni adalah yang berlaku. So kalau kita tengok power, harga kat sini lah. So apa yang kita nak buat adalah kalau kita baru start nak membeli, kena hati-hatilah, tak sesuai lah. Tetapi bilanya sesuai, bila harga start masuk balik kawasan dekat bahagian regression ni tersebut, barulah kita akan pandang untuk consider untuk beli. Contoh. Okay. Okay, setakat ni clear kan? So sebelum saya pergi next topik yang lebih menarik lagi untuk kita buat lebih mendalam untuk structure ni. Okay, ada soalan lagi? Saya rasa next akan ada adalah part yang keempat. Okay, part yang keempat. So hopefully maybe insyaAllah kita akan sentuh untuk ilmu berkaitan dengan fair value gap, insyaAllah, ataupun kita just masukkan demand zone, fair value gap, dan macam mana kita nak entry dekat bahagian demand zone, dan kita nak pastikan dekat mana adakah betul harga boleh breakout dekat kawasan supply zone. Itu yang kita nak perhatikan. Okay? So itu saja untuk malam ni. Sebelum tu ada soalan nak tanya lagi? Ada soalan nak tanya? Okay. Jelas ya? Alright, saya rasa itu saja untuk malam ni. Terima kasih yang join sesi malam ni.
Harap you guys faham dan dapatkan apply ilmu yang saya ajar ni, dan tak lupa juga follow dan like page kami iaitu MWM dekat dalam YouTube channel. So saya akan post dekat dalam YouTube channel. Okay, itu saja pada malam ni. So mandangkan tak ada soalan nak tanya, kita end kelas kita pada malam ni dengan tasbih kafarah dan solat as. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih you guys join sesi malam ni.